Saudara-saudari, misalkan Kim Siang dari Kang Financial Advisor dan rakan-rakan dan CC Advisory. Ya, hari ini kita punya topik ialah kad kredit balance transfer. Ya, tak mampu bayar penuh hutang. Inilah Inilah kita mau bincang punya topik lah. Ya, okey. Macam ada tiga kad. Ada tiga kad lah. Ada tiga kad. Okey. Tiga kad macam mana mau bayar lah. Okey. Yang saya cadang ni cuma bayar itu yang interest lebih tinggi. Okey, bayar tu interest yang lebih tinggi. Kemudian baru bayar yang dua, itu faedah ada rendah sikit. Ya, faedah rendah sikit. Okey, jadi tiga-tiga pun kena bayar lah. Okey, jadi sampai keadaan begini, dia ada risiko jugalah. Okey, risiko perangkap balance transfer. Okey, risiko ialah mesti panjang lah. Panjang, dan itulah dia punya interest mesti compound kan. Jadi itulah dia punya risiko lah di situ. Yang satunya kita mau kena betul-betul ikat kita tangan ialah kita mau jangan control your spending lah. Kalau keadaan sudah begini, kita mesti control your spending. Di mana yang betul-betul important baru kita spending. Ya, yang kehendak itu janganlah. Nanti ada duit, nanti kau punya credit card tu sudah habis bayar, baru kau boleh spend lah. Ya. Sampai sini saya jemput Jerry cakap yang lain, ya, berikan komen yang lain. Okey. Okey, mudah saja. Kita akan tahu kad kredit ini hanya satu kemudahan yang fleksibel untuk para pengguna menggunakan duit sekiranya duit. Jika boleh, kita pentingkan kegunaan barang asas dulu. Kita pentingkan guna kredit bercover kita punya makan, minum, segala kegunaan asas yang di rumah, yang dekat rumah. Cuma kita kena tahu kad kredit ni duit yang kita guna kita kena bayar balik. No free money. Biasanya 20 days lah. No free money. Dalam kontrak tu mesti 20 days, mesti tak payah apa-apa lah. Okey, kemudian bila dah limpas 20 days, adalah dia punya faedah itu. Kad kredit juga berfungsi sebagai tabung kecemasan atau keuangan kecemasan bila masa saja. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Jerry, dan sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.